Korang perasan tak? Sejak kebelakangan ni, nama Nur Nabila tiba-tiba panas balik. Tapi peliknya, bukan sebab kontroversi, bukan sebab konflik. Sebab dia nampak terlalu bahagia. Senyuman dia lain, cara dia post pun lain. Persoalannya sekarang, ada kekasih baru ke ni? Kalau korang follow perjalanan hidup Nur Nabila, kita semua tahu dia bukan orang asing dengan perhatian media. Sebagai usahawan, personaliti media sosial dan figura awam, setiap fasa hidup dia memang sering jadi tumpuan. Tapi kali ni berbeza. Bukan sebab drama rumah tangga, bukan sebab perang mulut, tapi sebab satu benda yang jarang orang boleh fake, aura bahagia. Jadi dalam video ni, kita akan bongkar kronologi sebenar dari soft launch ke spekulasi liar sampai pendedahan sebenar jejaka misteri ni. Jom, kita mula. Cerita ni bermula masa Kak Nabila bercuti dekat London. Bercuti seorang diri atau ada teman di sisi? Gambar-gambar yang dimuat naik nampak sangat tenang. Tak over, tak menunjuk. Tapi netizen ni memang tajam. Satu IG story nampak tangan lelaki. Satu lagi gambar, bahu someone misteri. Muka? Tak wujud. Inilah yang orang panggil soft launch tahap profesional. Netizen apa lagi? Terus bertukar jadi FBI tak bertauliah. Tapi yang menariknya, majoriti respon adalah positif. Ramai yang kata, biarlah dia bahagia. Sebab semua orang tahu, Kak Nabila dah lalui banyak fasa hidup yang bukan mudah. Tapi dalam suasana positif tu, tiba-tiba muncul satu nama yang buat keadaan bertukar tegang. Chop, chop, chop! Sebelum kita sambung kisah yang lagi pedas, kalau korang suka analisis deep macam ni, jangan lupa like, share and subscribe Oi Jom, sumber gosip paling bersih tapi pedas dekat Malaysia. Okey geng, kita sambung. Alif Aziz. Ramai mula kaitkan berdasarkan persamaan masa, lokasi dan beberapa posting yang kelihatan kebetulan. Di sinilah masalahnya. Dalam era media sosial, kebetulan mudah disalah tafsir jadi bukti. Spekulasi tanpa fakta boleh rosakkan reputasi. Mujur, tak lama lepas tu, Alif Aziz sendiri tampil bersuara. Dia jelaskan secara terbuka bahawa semua dakwaan itu tidak benar sama sekali. Tiada kaitan, tiada hubungan. Dan kenyataan itu sedikit sebanyak menutup pintu kepada spekulasi liar. Selepas semua kekecohan tu, akhirnya Nur Nabila sendiri yang memilih untuk tampil. Bukan dengan penjelasan panjang, tapi dengan satu perkara yang paling jelas, gambar penuh. Jejaka itu bernama Alif. Bukan figura kontroversi, bukan artis sensasi. Seorang individu yang kelihatan tenang, low profile dan jauh dari drama. Yang buat ramai terkejut, Alif 10 tahun lebih muda daripada Nur Nabila. Tapi bila tengok cara mereka bersama, tak nampak janggal. Yang nampak cuma keserasian dan ketenangan. Nur Nabila juga secara terbuka minta orang ramai doakan yang baik-baik. Dan itu sendiri menunjukkan kematangan dalam menguruskan kehidupan peribadi. Jadi pengajarannya jelas. Media sosial hanya tunjuk apa yang orang nak kita lihat. Separuh gambar tak pernah ceritakan keseluruhan cerita. Dari spekulasi besar, dari teori konspirasi, rupanya kebenaran itu jauh lebih simple dan lebih tenang. Sekarang saya nak tanya korang, beza umur 10 tahun satu cabaran atau age is just a number bila dua-dua matang? Tulis pendapat korang dekat ruangan komen. Oi, jom! Kita jumpa lagi. Bye!